Lagu Jurang Tak Diku ni lagu ballad lah. Betul. Siapa yang buat lagu ni? Sedap lagu ni, saya suka dengar. Lagu ni ditulis oleh Dear Lins namanya, Okey. nama penulis liriknya, dan juga dikompos oleh Tam Ali ataupun dulu dikenali sebagai Sang Hitam lah. Lagu Jurang Tak Diku ni, Okey. dengar ceritanya dah lama diperam, 2004 tak silap. 2024. 2024 pula. 2004 dia masih sekolah je. Sorry minta maaf. Saya baru belajar ABC. 2024 kenapa tahu lama sangat lagu ni? Saya dapat makluman ni pun daripada penulis lirik sendiri. Dia Okey. simpan sebab dia rasa belum jumpa lagi penyanyi yang sesuai untuk bawakan lagu Jurang Tak Diku ni. So then 2026 kita kenal, masih juga mencari sebenarnya masa kita baru sign tu, kita masih mencari lagi lagu apa yang sesuai nak bagi kat Ku Faiz ni. Lepas tu fikir ada satu lagu ni dia orang fikir lah kan. Yang dia orang simpan. yang dia orang simpan. Lepas tu dia orang bincang antara dia orang ni. Kena pula. Dia teruslah kita proceed. Mana lagu ni sesuai untuk awak rasa? Sebab dia perang lama, susah nak cari. Padahal ramai artis kat Malaysia ni. Kenapa betul. Ku Faiz? Pernah tanya dia, Sang Hitam kenapa saya? Saya pun tak pernah lagi bertanya berkaitan tu sebenarnya. Cuba hang tanya. Saya memang bagi kepercayaan tu kepada label lah. Kali kan genre saya tak sangat ke arah tu sebenarnya. Juang-juang ni. Saya ke arah macam lagu Roman Cinta ke. Oh, Yalah, dia pernah viral lagu tu dulu bang. Lagu Hijab Rindu ke kan. Vibe-vibe macam tu. Tapi Okey. atas nasihat daripada label, saya ikutkan dulu Ya, lah kan. Kena dengan karakter dia, suara dia bang, sesuai. Alhamdulillah lah. Setakat ni penerimaan saya rasa alhamdulillah okey lah. Positif. Okey.